Apa khabar semua? Untuk video kali ini saya nak terangkan tentang fungsi projects yang ada dalam ChatGPT Plus dan juga Pro. Bagi pengguna percuma, setakat ini OpenAI masih belum memasukkan lagi fungsi ini, walaupun mereka telah berjanji akan menyediakan fungsi yang sama kepada semua. So yang percuma tu kena tunggu sekejap lah. Tak tahulah berapa lama tapi kena tunggu. Tapi untuk pengguna Plus dan juga Pro, anda boleh nampak kat tepi ini ada new project. Apa beza new project dengan yang lain? New project ini adalah menghadkan penggunaan ChatGPT terhadap file-file ataupun perkara-perkara yang kita nak hadkan dah dalam satu projek tu. So dia tak keluar daripada kawalan ataupun limitasi projek tersebut. Contoh, kalau kita nak buat sesuatu projek berdasarkan file-file tertentu, kita boleh mulakan new projek tanpa perlu shape mod naik file-file tersebut bila kita nak chat secara biasa di sini. Okay, so dia memudahkan proses untuk melakukan otomasi beberapa tugasan ataupun perkara yang kita selalu buat lah. Okay, so pergi ke new project. Kemudian kita nama, contohlah di sini saya nak buat kelas activity generator. Contohlah, kita nak mudahkan proses untuk menjana aktiviti tanpa perlu upload nota tu setiap kali ke apa. So kita mudahkan proses tersebut. So bila kita dah mulakan, kita akan dapat satu project folder macam ni. Dia akan muncul di tepi ni, new activity. So kalau nak tukar color, tekan folder ni, kita boleh tukar color. Ini hanya kosmetik lah kan. Kemudian nak tukar nama kemudian pun boleh. Ni akan tempat yang kita chat nanti. Tapi sebelum kita chat ke apa, kita tambah dulu file yang projek ini akan rujuk. So contoh di sini sebab saya buat class activity generator, so saya akan upload lah nota saya. Contohlah saya ambil 4 unit ni dulu. Had dia adalah 20 files. So jika anda memerlukan lebih daripada 20 file, saya cadangkan kalau file tu boleh dicantumkan, kita cantum terlebih dahulu. Nampak tak ada keluar error sedikit. Kadang-kadang upload dia slow. Kita kena buat satu-satu lah. So sini saya tambah lagi satu kan? Sebab dia bergantung kepada server kan? Error dia bila banyak sangat file kita upload sekali pun dia akan jadi error. So kita boleh upload satu-satu. Alright, nak upload lagi boleh lah. Had dia adalah 20 untuk setiap projek setakat ini. Walaupun OpenAI menyatakan bahawa mereka akan menambah hal tersebut, tapi cadangan saya adalah mana-mana file yang boleh digabungkan tu kita boleh gabungkan untuk memudahkan proses bilangan tu. Contoh 20 kan, kita ada 22, mungkin yang 21 dan 22 tu boleh digabungkan dengan yang 20 umpamanya, kita macam merge lah. Alright, dan kita upload dan kita boleh tambah instruction apa yang kita nak di sini. Contoh kita boleh kata respond in English but in lesson plan format. Kalau nak nyatakan format tersebut boleh. So kita tak perlu berulang-ulang benda ni. Contoh, the lesson plan should contain, kita bagi arah ni lah. Okay, satu learning objective given in the slides. Sebab dalam slide saya ada objektif. Kalau nak tambah bagi lain, go ahead lah, buat secara khusus. Given in the slides for each unit, steps for students to follow, material ni, contoh lah kan, materials needed. So bila kita bagi arahan macam ni, setiap kali kita suruh dia buat aktiviti, dia akan ikut format yang tu lah. And then present in table form. Nak bagi arahan lagi, teruskan. So yang ni yang akan menentukan output dia nanti. Kita save. Right. Dan bila kita check kat sini, contoh create one activity for unit 1. Kita tak boleh bagi tahu unit 1 tu apa sebab dalam file ni dia dah ada unit 1 kan. So dia akan ikut file tu. Alright, so kita bagi prompt tersebut, dia akan baca file kita tu, which is this one. Kemudian dia akan bagi, nampak tak, dia ikut arahan kita. Step user material index, sebab dia ikut apa yang saya kata lah. Alright, so nak ubah, nak tambah, just tukar di bahagian custom. Tapi kalau nak ubah di sini pun boleh. Contoh, add another row about teachers row, contoh lah kan. So dia akan tambah lagi. Okay, so dia memudahkan sebab dia akan rujuk kepada file kita tu. Dia tidak akan keluar daripada file-file kita. So ini memudahkan proses sebab bila kita chat secara biasa di chat biasa ni, kita kena upload file tu setiap kali kita nak tanya. Ataupun kita sambung thread tu, kadang-kadang dia akan mengelirukan. So kalau saya buat ni sekali lagi, kalau pergi ke activity ni, saya boleh tanya benda lain. Alright, do create an active learning activity
for unit 2. So contohlah. So saya tak payah upload apa-apa sebab semua tu dah dalam project file tersebut. Dan yang bagusnya semua chat yang berkaitan dengan aktiviti ni dia akan keluar kat bawah ni. Senang kita nak monitor, senang kita nak rujuk balik. Kan dia punya background pun ada kat sini. Nak tukar nak tukar the version of engine GPT pun boleh. Kita nak tukar model ke apa pun boleh tukar sini. Buat masa ini 4.0 dengan 4.1 adalah cantik lah untuk buat aktiviti, untuk buat analisis semua ni. Tapi sekiranya kita nak respon yang lebih panjang, lebih rumit, contohnya kita nak khaskan satu projek ni untuk penulisan artikel ke apa, mungkin kita boleh cuba O3 dia, sebab dia akan panjang sikit dia punya penerangan tu. Tapi kalau nak buat aktiviti tugasan harian, buat manual ke, buat checklist ke apa, hanya perlu gunakan 4.0 ataupun 4.1. Okey, case lain, apa yang kita boleh buat lagi? Contoh kita nak buat projek lain. Kita nak buat contoh artikel writing. Contohlah jurnal artikel kan. Jurnal artikel writing. Apa yang kita boleh tambah di sini adalah kita tambah jurnal yang kita suka ataupun topik suka. Contoh kat sini kita upload ataupun kita nak buat literature review berdasarkan file-file ni, kita upload sahaja artikel yang kita ada. Cuma dia 20 lah kan. So sebab tu saya kata kalau jurnal ni lebih bagus kalau kita sihatkan untuk jurnal 1, jurnal 2. So kita boleh buat multiple project, tak perlu banyak sangat project. Contoh kat sini saya bagi 3 artikel. Dia akan upload 3 artikel tersebut. So soalan kita nanti ataupun prompt kita nanti akan berdasarkan kepada 3 artikel ini yang telah kita upload. Alright, so dah settle. So I can say contohnya lah, contoh write 2 paragraph or review based on the article given. So saya tak perlu upload the article sebab dia akan baca artikel tersebut dan dia akan buat review dalam 2 perenggan berdasarkan kepada artikel yang dah saya upload tu. Okay, so kalau nak mudahkan hidup lah, contoh kan, kita boleh buat satu projek ni untuk journal A. So kita download semua artikel yang kita memang nak guna, maybe yang utama kot, contoh 20 yang utama, kita masukkan ke dalam projek dan kita boleh buat our article draft and all that daripada awal sampai lah habis. Dan of course kalau benda yang kita tak perlukan lagi, kita boleh buang kat sini. Kalau kita nak buang, tekan kat sini, buang, delete, dan kita boleh tambah lagi. Alright. Dan jangan lupa arahan kat sini lah. Saya tak letak arahan sini. So kita boleh tulis kat sini. Contoh use academic English but humanize it without using too many complex sentences. Contoh lah kan. Ensure the article is structured according to the journal format, contoh lah. And then use APA 7th edition for citation and referencing. Kita bagi arahan macam ni. Alright, kita bagi arahan macam ni. And then save. So kalau kita buat lah kan, draft a paper about self-regulated learning in Malaysia. Do this part by part. Let me verify first before you continue to the next part. Contoh. So dia akan rujuk file kita, tapi file kita saya ni 3 sajalah. Kalau boleh letak banyak lagi lah kan. So dia dah tulis kat sini, boleh nampak dia akan ambil extract all the information daripada 3 artikel tersebut untuk kita guna. Nampak? Kalau kita dah puas hati, kita boleh continue ke literature review. So for contoh, proceed. Dan dia akan pergi ke literature review. Okay. So projek ni memang memudahkan hidup sebab kita boleh otomasikan banyak perkara. Kita tak perlu lagi nak buat prompt panjang-panjang sebab kita boleh letak kat sini siap-siap dan juga letak kat instruction ni siap-siap. Kita hanya bagi arahan ataupun prompt yang secara direct. So dia memudahkan proses. Nak buat projek untuk verify, contoh nak buat MCQ ke pun boleh, kita siapkan arahan dengan jelas, MCQ kita macam mana, option dia berapa panjang, and all that kita letak dalam projek ni, lepas tu kita prompt sahaja. Okay. Jika ada keperluan untuk gunakan search the web, gunakan, tapi biasanya search the web ni dia akan ganggu file kita. Saya tak galakkan lah.
Kita make sure file kita dalam ni memang mencukupi ataupun memang up to date to whatever we want to do. Kalau tak, nanti kalau dia search the web, dia akan kacau dan dia tak refer sangat our file ni. Kecuali kalau kita nak update. Tapi setakat ini saya perasan kalau untuk projek lebih baik kita hadkan penggunaannya ke dalam file-file yang ada di sini sahaja. Alright, so itulah penggunaan projek. Jika ada soalan lain boleh letak di ruang komen, nanti saya cuba jawab lah. Okay, selamat mencuba.